Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Saya Derek Fernando dan pada kali ini tetamu kami merupakan Presiden Persatuan Cina Muslim Malaysia. Beliau adalah Profesor Taufik Yap Yun Hin. Kami akan kembali bersama beliau selepas ini. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Profesor Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi datang. Terima kasih menjemput saya datang di studio. Bagaimana semua di UPM? Alhamdulillah ya, semuanya sihat, semuanya baik. Baik belaka ya. Baik belaka. Student macam mana? Student saya pun ramai dan semuanya baik-baik. Alhamdulillah. Rajin. Yang pentingnya rajin. Alhamdulillah. Prof ada cerita bahawa Prof meluk agama Islam pada usia yang sangat muda ya. Kalau Betul. tidak silap 15 tahun. Ya, semasa saya 15 tahun. Subhanallah. Saya kagum ya, bagaimana pada usia yang sangat muda, boleh dikatakan masa remaja kan? Ya, betul. Tengah enjoy, happy kan. Bagaimana Prof boleh tiba-tiba tertarik dengan agama Islam? Sebab saya cari siapa manusia pertama di dunia ini sebenarnya. Ya. Siapakah manusia pertama? Saya kenal mak saya. Saya kenal atuk saya. Lepas tu moyang dan selebihnya. Siapa dia? Yang the first manusia pertama. Ingin tahu. Saya ingin tahu sebab tak ada jawapan. Saya tahu. Lepas tu bila saya tahu bahawa daripada agama Kristian, manusia pertama adalah Adam, and then manusia kedua adalah Eve, dan saya nak cari lagi dari segi agama yang lain pula. Ada tak sama persamaan di antara Kristian dengan agama, contohnya Islam itu sendiri? Ya. Dan apa yang So bila saya jumpa dua agama ini memberikan jawapan yang sama, maka saya pun mendalami kedua-dua agama ini. Itu masa 15 tahun ya? Semasa 15 tahun. Saya nak tahu bagaimana manusia diciptakan sebenarnya. Masya Allah, Masya Allah. Sangat matang ya pemikiran Prof saya pada masa itu. Saya pun terkejut lah sebenarnya. Bila saya tengok anak saya 15 tahun, tak fikir saya macam tu. Oh ya, bila fikir balik pun rasa, oh betul lah. Tapi subhanallah, jadi bagaimana, adakah ada orang, ada kawan-kawan yang mendorong Prof? Tak ada sebenarnya. Tak ada yang mendorong. Saya pun tak tahu macam mana idea itu keluar. Oh ya. Sebenarnya dia berdasarkan kepada juga berdasarkan kepada saya punya pelajaran biologi pada ketika itu, yang mana kita belajar biologi bahagian tulang belulang. Okey. Dan cikgu di kelas saya kata tulang rusuk bagi lelaki dan juga wanita berbeza bilangan dia. Bila timbul soalan ini, kebetulan kawan Kristian saya kata pun ini memang dalam Kristian ada disebut. Oh ya. Yang perempuan terlebih satu tulang rusuk berbanding dengan yang lelaki. Ya. Jadi saya tanya soalan yang sama juga pada kawan saya yang beragama Islam, dan dia kata sama. Dan kalau dua agama ini sama, apa yang berbezanya sebenarnya? So itu yang menyebabkan saya mencari lebih mendalam tentang kedua-dua agama ini. Dan mula mengkaji agama Islam. Ya, sebab dia dah bagi jawapan saya siapa manusia pertama kan. Oh, sangat menarik. Sangat menarik. Jadi apa langkah seterusnya yang Profesor langkah ambil? Seterusnya bila saya tahu siapa manusia pertama, kedua dan seterusnya, dia berdasarkan kepada kisah Nabi-Nabi sebenarnya. Dan bila kita lihat kisah Nabi-Nabi dalam Islam dan juga dalam Kristian, mereka percaya ke semua Nabi-Nabi yang sama sebenarnya. Jadi saya kena melihat perbezaan. Bila saya tahu persamaan, saya kena lihat perbezaan supaya saya tahu yang mana yang patut saya ikut. Masya Allah. Dan bila Prof Taufik ambil keputusan untuk menjadi seorang yang Muslim? Pada tahun yang sama juga sebenarnya. Apa yang terjadi? Tahun 83. 83. Apa yang terjadi pada ketika itu? Saya sebenarnya meminta jugalah berbincang dengan guru kelas saya yang beragama Islam tentang, mula-mula sebelum saya jumpa dia, saya tanya, cikgu, boleh tak saya tanya tentang Islam?
Dia kata boleh. Saya pun jumpa beberapa kali nak tahu tentang Islam. Lepas tu baca buku lagi. Just imagine, masa itu saya dah baca banyak buku-buku yang Hamka pun saya dah baca. Oh, Masya Allah. B. Arifin saya dah baca tentang hidup sesudah mati. Masa tu memang rajin membaca lah. Saya sebab nak tahu, mesti baca. And then documented punya perbezaan antara agama Kristian dengan agama Islam itu sendiri. Dan apa yang Prof dapati daripada semua buku ni? Setelah daripada hasil pembacaan, hasil berbincangan dengan kawan-kawan, akhirnya saya kena buat putusan lah. Dan saya masa itu juga berdoa. Doa tu saya doa sendiri, saya tengok kepada langit, saya kata, Tuhan tunjuklah mana satu agama yang benar kepada saya. Dan akhirnya saya ambil keputusan, Alhamdulillah saya ambil Islam itu sebagai agama saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada masa tu memang memeluk agama Islam dengan rela, dengan... Ya, betul. Sebelum saya ambil keputusan ni, saya dah belajar cara-cara nak semayang semua tu dah. Dah tahu dah. Sebab kita bila nak masuk satu agama, kita bukan main-main. Dia melibatkan hidup kita sepanjang hidup kita. Maknanya kita punya nyawa. Hidup dan mati juga. Ya, betul. Hidup dan mati kita. Sebab dia bukan boleh masuk kemudian keluar balik macam tu senang-senang. Masya Allah. Sebab benda hidup ni bukan boleh main-main. Ya. Jadi Prof pada masa tu memang rasa yakin lah. Memang yakin. Masya Alhamdulillah. Allah. Sangat yakin. Alhamdulillah. Dan malah saya mendapat restu daripada ibu saya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab saya tanya dulu. Masya Allah. Baik Prof, kita akan teruskan selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New Muslim Care NMC adalah satu NGO peringkat internasional yang mulanya dilancarkan pada tahun 2011 di Kanada. Dan pada 2012 headquarternya atau ibu pejabatnya telah berpindah ke Malaysia. New Muslim Care ialah satu organisasi yang memberi tumpuan kepada yang baru memeluk agama Islam. Orang-orang yang baru memeluk Islam ni banyak cabaran-cabaran yang mereka hadapi. Sebenarnya secara peribadi, New Muslim Care ini merupakan satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia seperti merupakan jawapan daripada Allah kepada doa saya. Dia memberi pelatihan dan kelas untuk orang yang baru memeluk agama Islam untuk memahami dan mendalami aspek agama. تهتم بمساعدة المسلمين الجدد عن طريق تعليمهم اللغة العربية أو دروس على الحديث والشريعة وغيرها من الأمور. أيضا المتابعة من ناحية السيكولوجية، من ناحية التأديبية الأخلاقية الدينية. New Muslim Care ada program Muslim Body iaitu satu dengan satu. Jadi sebagai orang baru dalam Islam, kita lebih memahami dan mempelajari dengan senang dalam kumpulan yang kecil. Kursus ini membetulkan hidup kita sebagai seorang Muslim yang harus dan seharusnya kita menjadi seorang Muslim yang sebenarnya lah. Jadi ini sedikit sebanyak dapat memberi saya perspektif yang kebanyakan daripada kita tidak nampak, iaitu what do they go through on a personal level. وهي أيضا إن شاء الله فرصة سعيدة لنا كأن نساهم أيضا في خدمة الأمة الإسلامية إن شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana menonton. Kami bersama Profesor Taufik Yap Yun Hin dari Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Taufik ada sebut mengenai stigma masyarakat bukan Islam terhadap agama Islam, bahawa agama Islam itu hanya untuk satu bangsa atau hanya untuk orang Melayu ke apa. Jadi apa pendapatnya? Ini merupakan salah satu salah faham ataupun salah tanggapan Islam
di kalangan orang Melayu dan juga di kalangan orang Cina pun tentang itu Islam. Hakikatnya Islam itu diturunkan untuk semua manusia. Sebab itulah ayat Quran pun sebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bukan wahai orang Melayu, wahai orang Cina, tak ada. Dan Islam itu diturunkan untuk semua bangsa. Kalau kita lihat kepada Quran itu sendiri pun disebut bagaimana Allah mencipta manusia dalam berbagai kaum dan bangsa supaya untuk berkenalan, to know each other. Masya-Allah. Dan Allah juga menjadikan manusia dengan berbagai bangsa, berbagai bahasa dan juga warna kulit yang berbeza. So jadi manusia ni dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu Islam itu untuk semua manusia dan bukan untuk mana-mana golongan pun. Alhamdulillah, rahmatan lil alamin. Betul, itu rahmat. Alhamdulillah. Prof, berbalik kepada apa yang kita bincang tadi, masa Prof baru memeluk agama Islam, bagaimana perasaan Prof? Sebab saya rasa mungkin ada yang di luar sana yang bila memeluk agama Islam, mereka ingin memeluk agama Islam, dan tetapi ada halangan. Mereka rasa macam mereka perlu menjadi perfect sebelum memeluk agama ini. Mereka rasa macam mereka tidak suci dan sebagainya. Bagaimana perasaan Prof? Kita kena lihat Islam itu sebagai agama yang mudah sebenarnya. Sekurang-kurangnya Islam itu tidak membebankan umatnya, dan kita boleh melaksanakan mengikut kemampuan kita. Kalau kita katakan baru masuk Islam, dan kita mampu puasa untuk 10 hari, maka 10 harilah kita puasa. Selebihnya kita boleh qada, kita kena buat lain kali. Ataupun satu hari kita mampu untuk menjalankan tugas yang lain dalam keadaan yang mana ikut kemampuan kita. Kalau dia tak mampu, Allah tidak memberatkan dia. Sebab Allah tahu kemampuan manusia di setakat mana. Memang pun. Memanglah manusia kalau boleh ni jadi perfect. Contohnya sebagai seorang yang mualaf katakan, dia akan kalau boleh kan dia laksanakan sedaya mungkin. Masalahnya paling penting ialah bagi seorang mualaf ialah dia mesti menuntut ilmu. Dia mesti baca, dia mesti mengaji, dia mesti belajar dengan guru agama. Barulah dia mempunyai ilmu yang baik, dan insya-Allah dengan adanya ilmu itu tersebut dia dapat melaksanakan Islam dengan lebih baik. Ya, insya-Allah taala. Kita pun manusia kan? Betul. Bukannya malaikat. Betul. Jadi kita perlu terimalah hakikat itu juga. Betul, itu pun kita akan buat kesilapan dan sebagainya. Inilah manusia namanya. Ya, subhanallah. Dan Prof, bagaimanakah dengan orang yang berminat dengan buat kerja dakwah? Mereka ingin masuk bidang dakwah tetapi masih tidak yakin, mungkin rasa mereka tidak cukup ilmu dan sebagainya. Ya, dakwah itu perlu dilihat sebagai satu sunnah Nabi sebenarnya. Hakikatnya Rasulullah SAW sepanjang hidupnya adalah menjalankan dakwah, menyampaikan Islam kepada yang belum Islam. Itulah dakwah sebenarnya. Masya Allah. Dan tugas ini merupakan satu tugas yang mulia. Dan untuk menjalankan dakwah ini sebenarnya memanglah bukan mudah, tetapi bukan bermakna tidak boleh belajar. Ada banyak peluang dan banyak kursus yang diadakan, ceramah di dalam masjid ataupun di dalam NGO yang ada anjurkan. Mereka banyak membuat kursus-kursus dakwah ataupun dakwah dalam masyarakat majmuk sebagai contohnya. Dan ini memungkinkan kita untuk belajar lagi banyak teknik dakwah yang ada. Jadi memang ada caranya. Memang ada. Sebab apa? Approach untuk masyarakat Cina berbeza dengan approach untuk masyarakat Melayu ataupun masyarakat India ataupun yang berbangsa lain. Ya, betul. Sebab masing-masing memiliki budaya yang berbeza. Masya Allah. Dan kita kena tahu budaya mereka ini sebelum kita boleh approach ataupun mendekati mereka. Sebab kalau salah langkah, jadi lain lah. Jadi lain pula, bukan dakwah namanya. Subhanallah. Itulah. Masya Allah. Auzubillah. Baik, Prof, sebelum kita akhirkan perbualan, kita ada satu hadiah untuk Prof dari New Muslim Care. Kotak ini di dalamnya ada Al-Quran, sejadah, ada DVD dakwah. Boleh dihadiahkan kepada saudara baru yang baru memeluk agama Islam, ingin belajar Islam dengan lebih mendalam dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak. InsyaAllah ta'ala. Saya rasa ramai saudara-saudara baru yang berminat untuk mengetahui tentang Muslim Care ni. Jazakumullah. Terima kasih banyak kerana datang, Prof. Terima kasih. Dan insyaAllah sampai kita jumpa lagi ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Taufik Yap dan terima kasih kepada anda semua kerana menonton. Sehinggalah kita jumpa lagi, rancangan ini dibawakan kepada anda oleh New Muslim Care. Saya Derek Fernando, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.